Overshot pula. Aduh, buat malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Mamu Zainil Motor Vlog. Okey, apa yang mana yang baru main, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang dah selalu main, terima kasih sebab main lagi. Hari ni satu ride ad hoc dah diajak oleh tu depan tu, Abang Gulung. Lah ni pukul apa tu, nampak tak? 3.30. Kami baru tolak ya. Kami nak pergi mana? Kami nak pergi Betong. Depa ni gila lah. Aduh, pergi Betong balik hari, masuk siang balik hari macam tu ya. Aduh, tak apa. Kita follow lah, kita follow. Abang Gulung ni antara member-member motor yang aku kenal online. Lebih 10 tahun lah. Antara ride yang aku pernah join dengan dia dulu, kami pernah pergi ride ke Terengganu apa semua lah. Waktu tu zaman FZ tengah boom. Dan aku pula apa yang sesat dalam grup FZ. Dan bila setiap kali konvoi, geng FZ ni tension lah dengan aku. Mereka kan proud of their mileage. Aku pula setiap stesen minyak aku kena berhenti. Mereka memang stres lah dengan aku. Tapi nak macam mana, memang itulah karakter belang motor racing kan. Jadi alhamdulillah Abang Gulung pun dia dah pencin. Tu banyak masa tu, sampai pergi Betong pun nak pergi balik hari. Tak apalah, layan je. Kadang-kadang wife aku tanya, konvoi ni nak pergi dengan siapa apa semua kan. Dia tak percaya kawan-kawan konvoi aku maknanya. Tapi dia tak tahu yang kawan-kawan konvoi aku kan macam Abang Gulung, motor besar, tapi bawa slow. Aku boleh follow nampak sebelah tangan ni. Memang sebenarnya geng-geng Abang Gulung ni, Abang Gulung, Abang Musni and the gang, Abang Aid apa semua ni geng-geng ride santai. Memang tak ada racing-racing lah. Bawa pun steady. Kalau kata dah cakap RV tapi cara mereka cara orang lama. Dia tak technical ataupun detail sangat macam geng-geng muda punya buat ride. Mereka akan abang lah, nak pergi mana, aku ikut je, follow. Macam biasa lah, aku follow je lah. Hari ni aku follow Abang Gulung pergi Betong. Kami bertolak daripada Tikan Batu tadi 3.30 gaya apa? Tayar golek 3.30. Kami ikut Kuala Ketih, melalui Baling nak ke Penghalang Hulu. InsyaAllah kami akan solat dekat area Baling. Lepas tu kita masuk Penghalang Hulu dalam pukul 5 lebih macam tu. Lepas tu kita lepak ke Betong. Plan dia tadi dia mak aku balik daripada Betong malam lah, dalam pukul 9 malam macam tu baru balik. Tapi aku percaya kat dia, tak apa. InsyaAllah dia abang aku kata pergi Betong ni nak pergi kedai makan, lepak-lepak minum kopi tu balik itulah orang bencin. Layan je lah. Baling ada lagi 47 batu daripada sini. Aku tak tahu nak ambil gambar ataupun nak record macam mana kat sini. Sebab aku expect jalan ni memang straight je. Tak silap aku dia keluar dekat Kuala Pegang. Aku tak nak lalu jalan ni, tapi aku agak lah sebab aku memang nampak simpang tu dekat Kuala Pegang dulu ni. Tengok. Jadi Abang Gulung pun bawa santai je, 80, 90, 80, 90. Jadi memang ride ni ride easy lah, easy ride lah. Tak ada racing apa semua. Sebenarnya hari ni aku cuti. Lepas tu nak jadikan cerita, kerja personal aku dah settle awal pagi tadi. Lepas tu tengok aku nampak Abang Gulung letak status dekat Facebook. Dia kata jom kita pergi minum kat Siam. Dia kata dia
Denny punya settle kadang-kadang boleh buat main, tapi kadang-kadang tak boleh buat main. Kita pun abang tu naik ikut balik hari lah, naik ikut tengok betul weh, dia nak pergi balik hari. Dia ni gila lah, tak apa lah. Jadi aku pun nak try kot rasa kan balik hari. Macam mana kalau balik hari ni, kalau kata rumah aku kat Lostang ataupun rumah aku dekat Jitra tu, tak kisahlah kan balik hari. Rumah aku kat Penang kot, dan yang nak pergi ni pun Betung kot. Rumah aku dan juga rumah Abang Ulung nak ke Betung pun dalam dekat 2 jam. Jadi dekat perjalanan antara rumah kami ke Betung pun dah makan masa lah. Tapi insyaAllah lah dah. Aku rasa dia pun nak ride kot, aku pun nak layan lah. Aku pun boleh kot. Sebab plan dia pergi hari ni, malam ni juga balik. Maksud dia tak stay lah, tak stay lama-lama lah. Betul-betul ke Rapi, nak lepak minum lah ataupun makan tu balik. Aku pun nak tengok juga. Betung ni last aku pergi tahun 2017 ke 2018, agak lama lah. Jadi kali ni aku nak pergi survey tu. Survey alasan gila babi kan. Naik motor je, tak apa, survey je, survey. Ni boleh bawa family pergi sana, insyaAllah. Welcome to Baling. Weh, memang dah. Asal sat sangat ni ikut jalan ni. Kalau ikut jalan BKE tu, weh, karaoke 10 lagu tak habis lagi. 20 lagu karaoke pun tak sampai lagi. Oh ni dah masuk sepadan daerah Sungai Petani Baling lah. Kat mana ni jangan tanya aku lah, aku tak pernah ikut jalan ni. Jadi kita follow Abang Ulung lah. Kalau ikut ni simpang Bukit Selambau Merbah Pulai. Memang aku tak pernah ikut lah jalan ni. Aku tak tahu lah. Oh, jalan kat sini dah start. Ada teduh pokok. Alhamdulillah sejuk sikit. Jadi memang bahang lah. Oh, tengok beza rasa dekat bahagian yang teduh pokok ni tak rasa bahang jalan. Dekat yang tak ada pokok ni nah. Ni memang rasa bahang jalan tu naik. Wih, kaki aku rasa bahang ni. Aku tak apa pasal pandai. Sebab aku ada, ok, ni trik sikit lah. Trik menipu. Trik menipu masa ride. Sama ada guna visor smoke ataupun yang apa, yang chrome lah kan, ataupun pakai reband. Jadi hang takkan rasa panas sangat. Dia tipu otak hang. Sebenarnya panas. Kalau buka ni memang aku tak boleh nak. Betul lah. Kalau buka mata, spek mata ni memang panas betul ni. Aku pakai reband. Cuma cerita dia kena dehydrate lah. Aku tak beli ayak ni pula. Tak bawa lagi aku beli ayak. Ni memang panas. Sebenarnya memang panas. Kalau kata aku tak pakai reband, dia akan effect aku punya stamina masa ride. Dia akan cepat fatigue. Fatigue ni badan hang akan cepat tak larat lah. InsyaAllah. Dan Alhamdulillah hari tu masa ride ke Pak Barau, aku guna taktik yang sama. Tapi time tu aku memang guna visor smoke. Memang gelap lah nampak. Cuma kali ni aku pakai original transparent clear visor. Dan aku pakai reband je. Jadi efek dia sama. Nampak gelap kan, nampak mendung lah. Dan lagi satu, bila pakai jaket macam ni, aku guna jaket mesh. Dia tak berbahang dalam badan. Kalau macam Abang Gudung, dia pakai jaket biasa, jaket bukan jaket tu, dia pakai lycra, bukan lycra, sorry, mungkin mesh cool ataupun baju jersey punya style kan. Aku pakai juga macam tu. Cuma bila nak long ride ni, aku tak apa nak selesa lah guna macam tu. Bila pakai mesh ni nampak angin memang masuk direct dalam badan. Dan dalam masa yang sama, walaupun aku dah buka ni apa, protector apa semua, InsyaAllah lah jaket ni masih agak tebal. Cuma kita minta doa lah
pada Allah supaya ride kita selamat pi selamat balik. Jangan lupa baca doa naik kenderaan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Baca ya. InsyaAllah betul kita tawakal. Billahi tawakkal Allah. Kat belakang tu Banjaran Siti Wangsa. Alhamdulillah, memang nampak cantik gila kat sini. Banjaran Siti Wangsa, Banjaran Croker. Belajar dulu kan. Lepas tu harap aku tak tahu kat mana Banjaran Croker tu. Lengang je lah Banjaran Croker. View cantik kan. Subhanallah. Jadi cerita dia kalau nak menikmati view, kalau nak menikmati view ketika ride ni, pakai Ray-Ban lah. Pakai Ray-Ban nampak Alhamdulillah cantik. Kalau tak pakai Ray-Ban nah je doh. Mata bagi sepek dah lah panas. Belakang tu macam ni macam Gunung Fuji. Gunung Fuji. Ingat apa je Gunung Fuji. Orang baling pun ada Gunung Fuji. Betul lah, keluar dekat simpang Kuala Pegang. Ni dah masuk jalan highway ke Great Kuala Hulu tu. Betul tak? Kampung Sungai Tawang. Ni dekat RNR. RNR cara jalan ke Peling ni lah. Uish, rasa macam lama sungguh tak ride ikut jalan ni. Betul lah. Ni RNR dah. Last ride ikut jalan ni, aku ride ke Greek lah kot. Lupa lah. Banyak tahun lah, banyak tahun. Aku risau jalan ni. Tapi serius cakap, jalan ni memang pasal dekat lah. Sebab apa sebab bypass Bulim High Tech semua ni. Sebab Bulim High Tech tu dah banyak simpang. Ush, lama sungguh tak ikut jalan ni. Sorry, dia jadi macam perok sikit. Lama tak tengok. Tapi layan je lah kan. Layan jadi betul kan. Aduh. Aku ingatkan ada lagi orang dah tunggu. Rupanya kami dua ya. Aduh, jadi kerja. Aduh, ride balik hari pi betul diorang je. Aku ingat dia ada set dengan member-member dia lah. Aku nak join je lah. Rupanya jadi sungguh. Oh, dahsyat kontor ni. Apa kita layan. Jadi baru enjoy right. Pencin right. Macam tu. Malam pergi masjid. Siang right. Steady je. Aduh, honok je ni. Aku pun kalau Allah bagi rezeki, aku nak juga tour dengan tubuh badan yang sihat. Aku boleh ride, aku boleh buat aktiviti-aktiviti yang sihat lah. Aku doa lah itu, InsyaAllah semoga aku dan isteri dapat menempuh hari-hari tua dengan sihat walafiat, InsyaAllah.
Gunung Baling yang famous tu. Overshot pula. Aduh, buat malu aku buat video ni. Aduh. Weh, jalan ni ada corner punya. Taklah sehebat Green kan, tapi layan lah. Aku pula tak rekod tadi kan. Dah cecah lutut dah tadi. Aduh, tak rekod. Macam tu lah. Okey, Petra ni adalah stesen last sebelum masuk border Pekalong Hulu. Pekalong Hulu betul lah. Jadi kat sini last stop, isi full tank tu masuk betul. Nampak tak? Simpang ke Betung 500 meter. Tak jauh lah. Ngam-ngam tu. Minyak aku dah blinking lah. 150 km full. Dah isi minyak lah. Masuk ke Betung ni. Lepas tu nak pergi solat kat lah. Solat asar. Settle solat baru kami akan masuk border lah. Kami pakai solat katnya Masjid Jami' Pekalong Hulu. Allahu Akbar. Kita sampai dekat border Bukit Berapit Pekalong Hulu. Bukit Berapit, border sebelah tu Betung. Ni first time aku masuk border Betung dengan motor lah. Sebelum ni memang dengan kereta je. Tapi seronok dulu-dulu lah. Dulu-dulu yang cerita ni, adik-beradik kita ada dekat belah Betung. Masuk kat belah Betung ni, kita ni sama juga macam dekat Wang Kelian lah tu. Pasport dulu lah. Lepas lah belah Malaysia. Belah Malaysia cop je. Masuklah dekat sempadan. Lanjut lagi. Masuk dekat zone duty free. Masuklah dekat sepadan Malaysia Thailand. Apa? Berada polis tadi muka ketat Okey, inilah Betung boundary post. Sama juga dia punya cara.
Ha? Bolang tadi yang PM2 kan. Bolang nak ni. Abang tak buat lagi? Okay. Alhamdulillah selesai. Border control Tong. Welcome to Thailand. Sawadikap. Ya Allah, gila betul. Main minum je lagi nak balik. Sobah macam duk orang Greek tu. Orang Greek boleh lah buat macam ni. Jalan ni tak berubah sejak dulu lah. Nampak elok sikit je lah. Tapi sama lah. Betong ni memang untuk aku lah, dia ada memori sikit. Sebab arwah ayah aku selalu bawa kami masuk Betong. Ada ni lah, kawan pada arwah tok kan kami memang orang Betong. Cuma main dekat generasi aku ni dah tak rapat lah dengan mereka. Mereka pun dah tak boleh cakap Melayu. Yang boleh cakap Melayu ni version, bukan version, generasi. Yang boleh cakap Melayu ni generasi orang tua aku lah, ke atas. Yang umur sama aku ni kebanyakannya dah tak boleh cakap Melayu. Yang menetap dekat Betong lah, kalau mereka ada bisnes dengan Malaysia, biasanya mereka boleh cakap Melayu lagi. Pekan Betong ni memang klasik lah, dia punya style. Ni macam kat sini nampak macam ada alah nyai sikit lah kan. Tapi kalau ikut Betong ni dia memang bawah lah, bawah. Dekat sebelah selatan Thailand ni ada setengah orang suka masuk Betong, ada setengah orang suka masuk Danok. Tapi Danok Sadau ni orang suka sebab boleh lajak ke Hat Nyai. Sini kalau nak lajak, dia tak lajak ke mana, dia ke atas Yala Patani Naratiwat. Ni first time aku makan steak dekat overseas ni. Yang apa? Gila. Ni dekat Betong tau. Ni nama angkat dah bang. Ni dia punya menu dia. Ambil tadi ni apa? Mana lah. Tu aku ambil ni. Steak daging lada hitam 179 baht. Dia ada lebih kurang dalam RM19, datang RM20 lah. Dia bagi tu lah steak, french fries dengan ya, abang gulung ambil nasi goreng seafood. Ni aku tak tahu nama kedai apa. Dah makan. Ni aku masuk dekat kedai ni, nama kat sini punya minum kopi. Dia punya nama Sukhothai. Tak ada. Kalau ikut dekat map, nama Sukhothai Cafe. Tak ada signboard. Tu kalau ikut nama Sukhothai lah. Okey lah, makan silap tadi. Tadi first stop kami dalam Betong ni, kami pergi makan. Kedai tu nama Sukhothai Cafe. Abang Gulung dia ambil nasi goreng seafood. Aku ambil steak. Steak black pepper. Steak black pepper apa?
Stick black pepper aku 179 baht. Kalau direct convert duit Malaysia hari ni, tahun 2025 ni, 991 bersamaan dengan RM23 lebih, RM23, 3 kupang macam tu lah. Daging tebal, standard, lebih kurang macam Malaysia agak murah sikit lah. Tapi murah tu pada aku tak sangat, sebab kita kena kira kos nak main dan juga kos pasport apa semua lah. Macam aku, sebab aku punya insurans motor hidup lagi, CIVI aku, jadi daripada merugikan benda tu, daripada expired macam tu je, aku boleh masuk Betong hari ni lah. Ni jalan nak mai tadi ni. Kami second stop. Lepas makan kami nak masuk jamak solat maghrib isyak, InsyaAllah. Dekat masjid, nama Masjid Tengah Betong. Okey, kami singgah dekat Masjid Betong, Masjid Tengah Betong lah. Memang old school punya style. Lantai pun masih guna makmar. Kat sini tak silap aku madrasah ni. Dia lah pusat pengajian Al-Quran Jami' Ahmadi Betong. Ni, yang tu yang tulis kat atas tu, madrasah. Kami parking kat tepi je. Dia tengah buat bangunan baru. Kat sini lah Masjid Jami' Betong. Tapak pembinaan bangunan solat wanita, dia tengah buat link kat sini. Gelap sikit lah kat sini, aku pakai GoPro je. Lepas ni kami pergi satu tempat lagi kot, lepas tu kami balik ni jemaah-jemaah Betong lepas maghrib lepak-lepak. Dan ni Betong sama agak dekat Penang. Pasar agak panas agak ni, pasar Murat agak. Ni Abang Gulung nak bawa pergi kedai borong. Kedai borong ni dia kata ada jual lah biskut-biskut apa semua tu kan. Apalah, aku nak tengok je. Ni market Betong ni. Pernah main dulu. Pagi-pagi nanti ada jual lah. Gerai-gerai kat ni dia cuma dia bercampur lah. Halal dengan tak halal kan. Kena pandai-pandai cari. Kami Malaysia sebelah ni AIA. Ni dulu orang nak make mat kat sini ha. Lepas tu botol dari sini di bawah Kalen. Ni dulu pejabat pos Betong ni tarikan utama masuk Betong ah. Kalau masuk Betong ni kena ambil mat ah. Dulu. BM Super Center. Ni Abang Gulung bawa aku dekat tengah-tengah Betong ni. Ada jual-jual macam-macam ni kan. Tengoklah. Dia ajak minum kopi kat ni. Kalau kopi menarik, layan. Tak buka.
Kopi tak buka ni. Ha? Ada? Itu apa yang kat belah tadi tu, kopi habis. Dia berniaga lagi tapi kopi dia habis. Ni Pak Tai bang ni. Pak Tongku. Dia pun tengok aku macam orang gila aku pakai helmet ni. Aku malas nak buka GoPro aku. Biar apa GoPro aku memang mount dekat apa visor helmet. Malas buka. Tutup ni. Tutup. Tutup tak apa. Kami settle minum kopi. Tak ada kopi tu mana ni kopi. Dia buat mocha pot kat situ. Kami layan teh lah. Aku ambil teh O, Bang Gulung ambil teh susu. Dia buat pun style frost milk macam latte jugalah. Betung macam ni lah. Sebenarnya aku pun lah pukul 8, sini 9 duit kita. Ui, lama sungguh lah tak main betung. Jadi main hari ni dia rasa shock sikit lah. Sebab aku feel memang macam duduk kat Nyai. Sama lebih kurang macam ni kat Nyai. Dulu betung tak macam ni. Betung memang pakai mati lah dulu kalau malam. Tapi dia tak sebesar Hat Nyai lah. Dia punya happening tu kan, bawa kat tengah-tengah tadi tu je lah. Main kat sini bawa dia dah gelap lah. Dia tak meluas lah kawasan tumpuan tu. Gerai-gerai Rabu Maggi ni banyak juga kat sini. Betung ni dia dekat tepi jalan ni. Betung ni dekat tepi jalan ni dia tak, aku rasa macam tak takut sangat macam dekat Hat Nyai. Sebab orang Melayu Islam ramai dekat Betung ni. Aku tahu daripada dululah ikut arwah aku main kat Betung ni. Cuma tu lah, sama ada tekuk hang boleh terima atau tak boleh terima je lah. Ni last stop kami nak ke 7E je. Nak beli apa-apa sikit, Maggi ke apa-apa. Lepas tu kami balik lah. Esok kerja kot. Gila balik hari semua macam rumah kat Gering tu. Tenin. Aduh, kalau main siam tak main 7E ni serupa macam ada benda tak kena. Kita main lah. Settle 7E. Aku beli barang susu Maggi kat anak-anak aku sikit. Ni tapau untuk diri aku. Apa cafe latte 7E. Lepas tu apa hari Caw lah, menuju ke border lah. 8.30 siam. 8.30 siam, 9.30 Malaysia.
seperti yang plan lah. Ni plan cara Abang Gulung lah. Dia kata okey 9 kita balik. Okey balik. Border tutup, tak silap, kalau tak silap aku lah, sini pukul 10. Betul. Oh, lupa cerita. Tadi masa kami masuk, kami telah dipau daripada yang sepatutnya. Biasanya masa masuk tu depa akan minta RM2 masa kita bagi pasport. Tapi tadi dia bagi alasan pasport RM2, lepas tu borang TM2, TM3 RM2, RM4 dekat situ. Lepas tu dekat custom declaration form kami kena RM5. Total dia RM9 lah seorang. Bila kami tanya, dia kata ini charge baru tahun 2025. Aku rasa macam tak masuk akal benda ni kan. Teori dia, kami mai pada hari yang tak ada orang lah. Jadi cara cepat lah nak charge. Okay, tak tahu lah. Boleh ikut siapa-siapa yang komen yang masuk tahun 2025 ni kena charge macam mana, komen lah kat bawah. Aku pun nak tahu juga. Agak tak berpuas hati lah tadi tu, sebab kena dekat pasport tu RM4. Aku rasa pelik semacam dia charge pasport RM2, TM2, TM3 RM2, RM4 total kat situ. Dekat custom kena lagi RM5. Tak, melampau. Habis tu kalau kata pasport naik kereta 5 orang, takkan nak kena RM10. RM10 campur 2. Sebab tak ada signboard notice lah dekat situ kata nak charge. Tak apa, aku nak tunggulah siapa-siapa yang dah masuk Thailand 2025 tolong komen kat bawah. Betul ke charge tu, ataupun memang kami kena pau lah tadi. Ya, ni open secret lah, apa border Thai ni kan. Ni nak balik ni nak kena berapa lah ni, sama ke? Sebab tadi tu charge dia ada overtime fee lah, sebab kami masuk lepas pukul 5. Balik ni confirm terang-terang lah malam kan, confirm lah kena lagi. Tak apalah, tengoklah apa nak kena pula kan. Bateri pun rapat dah. Assalamualaikum. Selesai kami punya ride balik hari. Kami masuk di pukul 5 kat border, keluar pukul 9. InsyaAllah fine lah. Macam ni boleh lah balik hari. Nak try, siapa-siapa nak try boleh lah. Kat Petong Danok pun boleh buat macam ni maknanya. Jadi kita jumpa lagi di video yang akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.